Seorang lelaki kena kecam teruk bukan buat video pohonan maaf, malah buat video iklan kafe. Bekerja dia dah pesan buat video maaf, malah buat video iklan yang akhirnya bankrupt juga kafe dia kerana asyik nilai rupa pakaiannya dengan itu sana, yang akhirnya dia kedai dia bankrupt juga akhirnya. Tak ada satu orang, dia hanya mampu melutut yang duduk di tanah kat kedai dia yang kata hanya nak sukses awal, tapi dia lupa itu negara apa. Itu negara memang keras. Negara itu kenalah kerja keras, malah kau pilih kerja rendah. Malah kau pilih kerja senang, akhirnya bankrupt juga. Dasar-dasar. Inilah nama dia kalau tak usaha betul-betul. Nak pilih jalan pintas sangat sampai bankrupt. Nak kaya tapi tak nak kerja keras, memang pantas disambar kilat. Memang padan muka diri sendiri. Siapa suruh sombong, yang siapa suruh bagi customer makan di tengah hujan. Memang padan muka. Baru dah dapat kerja, dapat bisnes sendiri, tapi malah resis yang merendahkan orang. Memang pantas dikenakan di sosial media. Tak ada satu customer pun datang, malah pekerja pun pergi tinggalkan dia. Malah tak ada satu pun customer datang bila tahu viral. Memang padan muka dia. Siapa suruh nak berjaya awal sangat. Dasar-dasar. Memang padan muka diri sendiri. Memang padan muka sahajalah. Memang begitulah cerita dia akhirnya. Memang padan muka. Itulah nama dia, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga akhirnya. Memang begitulah nasib orang yang malas usaha, malah nak pilih jalan pintas. Itulah akibatnya.